Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajjah Asmah Haji Omar. Buku karangan Pendeta Za'bah sekitar akhir 50-an atau awal 60-an. Siri yang ke-24, muka surat 79. Tajuk kecil, berbuat baik sebagai ita'i zil qurba. Tingkat yang akhir dan tertinggi sekali daripada kerja-kerja berbuat baik itu dalam pertumbuhan sifat-sifat budi mulia pada manusia ialah yang disebut dan dijeniskan sebagai ita'il zil qurba, iaitu memberi-beri, bermurah hati, berlaku kasih mesra dan sebagainya kepada orang lain, sama seperti di antara anak beranak, adik-beradik dan saudara mara yang karib. Perkataan ita'il zil qurba itu bermakna yang asal ialah memberi-beri kepada mereka yang ada perhubungan darah rapat dengan kita, seperti yang dimisalkan itu. Tetapi pengertian yang lebih luas memang dapat juga difahamkan daripadanya dengan mengira perkataan zil qurba, iaitu sebagai mensifat rupa, memberi-beri dan berbuat baik, yang dibahasakan dengan perkataan ita'i itu, iaitu memberi-beri dan berbuat murah semacam mana? Jawabnya semacam memberi-beri kepada orang kerabat rapat kita. Umpama itu bapa memberi kepada anak dan sebaliknya. Bagaimanapun nyatalah berbuat baik dalam tingkat ini dikehendaki kita melakukannya bukan sebagai membalas barang suatu kebaikan yang telah diterima, dan bukan pula dengan perasaan berbuat baik lebih daripada baik yang telah diterima itu, sebagaimana perbuatan yang disebut ihsan. Tetapi hanyalah semata-mata dengan sebab dorongan rasa kasih sejati yang semula jadi, sebagaimana yang dilakukan kepada kerabat darah daging sendiri yang sangat rapat perhubungannya. Jadi tentulah ini suatu tingkat yang jauh lebih tinggi darjat kesusilaannya daripada tingkat berbuat ihsan tadi. Dalam tingkat ihsan, orang yang berbuatnya itu mungkin ada juga terbayang-bayang dalam lubuk hatinya ingatan bahawa orang yang diperbuatnya baik itu telah ada berbuat satu-satu budi kepadanya pada suatu masa dahulu, dan sekarang ia hendaklah membalas dengan suatu perbuatan yang lebih baik pula. Dari situ ia mungkin akan mendapat pujian kerana perbuatannya itu, dan barangkali juga akan membangkitkan rasa terhutang budi dan terima kasih dari orang itu sendiri. Ataupun jika umpamanya ia memaafkan seseorang yang telah berbuat salah atau berbuat tak patut kepadanya, maka mungkin ada di dalam hatinya rasa megah atau rasa puas hati kerana kemurahannya itu, dan barangkali berserta dengan harapan mudah-mudahan kemaafan yang diberikannya itu akan menukarkan seorang seteru menjadi sahabat. Demikianlah jika pada tingkat berbuat ihsan. Ini lebih baik dari berbuat ihsan. Tetapi pada tingkat ita'izil qurba, iaitu memberi-beri dan berbuat murah kepada kerabat yang rapat, seseorang berbuat baik kepada seorang lain hanyalah kerana dorongan rasa kasih semula jadi sahaja. Keadaannya pada peringkat itu merupakan dengan seorang ibu kasih kepada anak-anaknya, sebagaimana kasih ibu itu terbit hanya daripada dorongan semula jadi. Begitulah juga dikehendaki perbuatan seseorang berbuat baik kepada orang lain dalam tingkatan izil qurba ini. Segala pengorbanan dan susah payah yang ditanggung dengan rela hati oleh seseorang ibu kepada anak-anaknya itu bukan sekali-kali didorong oleh perasaan harap mendapat balas,
atau mendapat penghargaan dan terima kasih sekurang-kurangnya, tetapi semata-mata terpancar dari mata air kasih semula jadi yang telah ditanamkan Tuhan di dalam tabiat kejadiannya, yang telah ditanamkan Tuhan dalam tabiat kejadiannya. Pendeknya, pada peringkat ita idil khurba ini, perkembangan budi mulia manusia menjadi cukup dengan sepenuhnya. Tajuk kecil, berbuat baik kepada makhluk Allah. Di sini boleh diambil ingatan bahawa dalam perhubungan manusia dengan Tuhan, manusia tidaklah mungkin boleh melebihi dari tingkat adil sahaja. Kerana soal manusia berbuat baik kepada Tuhan tidaklah boleh berbangkit sama sekali. Ia tiada dapat dikatakan berbuat baik kepada Tuhan, walau atas barang apa rupa pun. Bahkan ia boleh dikatakan berbuat ibadah atau berbuat bakti kepada Tuhan, tetapi tidaklah berbuat baik kepadanya, hanya kepada sesama manusia dan makhluk lain seperti dirinya yang ia boleh berbuat baik menurut keadaan budinya sendiri pada tingkat ihsan dan yang lebih tinggi, iaitu idil khurba. Maka ini adalah di dalamnya suatu isyarat yang halus dan indah sebagai arahan bahawa untuk hendak mencapai kehampiran kepada Allah dan mendapat nikmat keredaannya adalah amat perlu bagi manusia mesti berbuat baik kepada makhluk Allah. Bahkan sesungguhnya inilah isyarat yang tersimpan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Al-Qasas, iaitu surah 28 ayat 77. Artinya, berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ya, ini tidak dikatakan wa ahsin ilallah, kerana berbuat baik kepada Allah dari manusia adalah suatu perkara yang tidak serupa kepada akal. Tetapi berbuat baik kepada makhluk Allah memang ada terkandung maksudnya dalam perkataan wa ahsin. Itu saja dengan tak payah ditambah ilan nas atau ila ibadillah atau lain-lain yang munasabah. Sekian untuk kali ini. Kita akan masuk kepada tajuk kecil yang lain, iaitu tingkatan-tingkatan kejahatan yang dilarang. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Za'ba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih.